Kesibukan yang anda saksikan ini adalah merupakan manifestasi daripada kemajuan, dan kemajuan ini merupakan satu proses yang panjang tetapi melibatkan pelbagai agensi. Dan kita tahu strata pentadbiran negara, kita ada persekutuan, ada negeri, dan asasinya bermula di peringkat PBT atau pihak berkuasa tempatan. Dan ini cerita reformasi kerenah birokrasi yang telah dilaksanakan di Kulai. Segala penambahbaikan yang dilakukan demi negara ini ada ramai atau banyak pemegang taruhnya. Namun pemegang taruh terbesar sebenarnya adalah kita sebagai rakyat. Dan kebanyakan usaha reformasi yang telah dilaksanakan tidak kesemuanya diketahui oleh rakyat. Justru kami memaparkan kepada anda semua proses yang telah ditangani di bawah usaha untuk menangani kerenah birokrasi, kerana setiap perubahan ini harus kita insafi dan syukuri supaya kesan besarnya akan melimpah bukan hanya kepada negara tetapi dapat dirasakan oleh rakyat yang berada di lapangan. Kita meneropong pada usaha untuk menangani kerenah birokrasi. Di sinilah MPKU atau kita kenali sebagai Majlis Perbandaran Kulai merupakan PBT atau kita juga memanggilnya sebagai pihak berkuasa tempatan mengelola serba-serbi permasalahan rakyat. Dan dengan itu MPKU juga perlu mengendalikan pelbagai agensi baik di peringkat pusat ataupun di peringkat negeri agar pembangunan akan dapat digebeling secara seragam dan benar-benar berkesan. Ia bermula selepas COVID-19. Maksud saya sebelum itu aktiviti-aktiviti untuk pembangunan, aktiviti untuk peningkatan pendapatan, pelaburan dan sebagainya terhenti. Dan selepas COVID-19, kita melihat ramai pelabur muncul kembali dan berminat untuk melabur di negara kita ni. Jadi kalau ikutkan sejarahnya pada tahun 2021 tersebut, selepas COVID-19, kita didatangi oleh pemaju kawasan industri pada masa tersebut, Senai Airport City, yang mana Senai Airport City menyatakan bahawa pelabur-pelabur datang kepada mereka dan ingin melabur, namun mereka inginkan proses yang segera supaya mereka cepat untuk dapat beroperasi. Jadi kita lihat dengan proses kelulusan, pembangunan yang mungkin boleh diperhebatkan lagi, dipercepatkan lagi dari segi masa, ianya mampu menarik minat pelabur dan kita tak boleh nak melepaskan peluang-peluang yang ada kerana mereka ni datang membawa kemajuan dan juga hasil sebenarnya yang kita nyatakan tadi. Jadi pada masa tersebut mereka yang mempunyai modal dan kita yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk memudahkan mereka telah pun membuat kajian, pergi melawat ke kawasan-kawasan lain dalam negeri dan akhirnya kita duduk berbincang dan dekat situlah wujudnya Kulai Fast Lane. Kalau nak disebut tentang KFL, sebenarnya KFL ni pun dia ada beberapa fasa perkembangan lah. Kalau disebut tentang fasa perkembangan, kalau peringkat awal ni kita letakkan KFL ni berada pada dedicated area, dedicated project untuk kita test adakah proses ini berjaya. Kemudian bila kita nampak perkara ini jadi, kemudian kita kembangkan ke kawasan-kawasan yang lain. Kita fokus pada projek pula. Kemudian sekarang kita dah beberapa projek, lepas kita fokus pada titik kawasan-kawasan. Kemudian bila kita nampak dia lebih berkembang, ada beberapa proses yang kita lihat kita boleh kemaskan lagi. Ini antara perkembangan lah. Contoh saya sebut yang kita lihat bila kita dah mula nampak perkara ini baik, pihak MPC membantu, kita ketengahkan kepada PBT lain. Mudahnya bila ada perkara-perkara untuk perkembangan kepada PBT lain ni, dia
acknowledgement ataupun penerimaan peringkat negeri dan sokongan pada peringkat negeri terutamanya, kemudian peringkat persekutuan akan lebih mudah. Kalau saya boleh nyatakan, antara faktor yang menyebabkan kelewatan dalam sesuatu kawasan industri ataupun kilang itu diwujudkan adalah proses yang dilaksanakan oleh agensi ini secara berasingan. Dekat situ kita gabungkan dia supaya proses-proses ini boleh dijalankan serentak. Selain daripada itu, pembinaan hanya boleh dilaksanakan setelah semua pelan kemajuan diluluskan. Bermaksud syarat kita sebelum tu, mereka hanya boleh membina kilang contohnya hanya selepas semuanya lulus. Sedangkan kita boleh memendekkan lagi tempoh, yang mana sebagai contoh dalam tempoh mereka dah masuk permohonan, dekat situ sebenarnya mereka dah boleh dibenarkan untuk masuk tapak. Dan serentak dengan itu, syarat-syarat jabatan, kelulusan-kelulusan yang ada boleh dibuat secara serentak. Selain daripada itu, kalau kata peraturan sebelum ini, pemasangan mesin-mesin di kilang ini hanya boleh dilaksanakan selepas CCC ataupun pematuan siap kerja dikeluarkan. Bangunan dah siap, dah ada pengesahan daripada kita, barulah mesin boleh masuk. Jadi itu akan memanjangkan lagi tempoh sebelum kilang tersebut boleh beroperasi. Jadi dengan KFL ini, dalam tempoh pembinaan kilang tersebut, bangunan tersebut, kilang mesin dah boleh masuk. Selalunya, rakyat hanya akan dapat merasakan manfaat daripada pembangunan. Apa yang tidak dapat dicerap oleh kacamata rakyat adalah bagaimana perancangan pembangunan itu dilakukan dengan melihat pembangunan dari helikopter view ataupun mata pandang yang tinggi. Dan ini yang dilakukan oleh MPKU, APBT, apabila pemetaan dilaksanakan untuk membezakan di manakah ruang pembangunan untuk industri dan di manakah perumahan serta komersial. Semuanya itu dilakukan dengan bantuan sentuhan teknologi. Kalau kita lihat sekarang MPKU sekarang bergerak ke arah Kulai Integrated Geospatial System. Maknanya ada data-data yang memang kita lihat kita guna untuk sendiri. Dah tiba masanya kita buka kegunaan untuk mana-mana pelabur. Kemudian yang kita cuba bangunkan sekarang, kita kerjasama sekarang dengan jabatan-jabatan teknikal. Dalam pelaksanaan pembangunan tu, bila yang kita tahu adalah data daripada kita. Kalau kita ada satu big data yang kita dapat kongsikan tentang daripada data dari GPS, data daripada TMB, data daripada JKR tentang laluan semua ni, kita dalam satu data. Bila kita nak buat satu decision tu, bila kita boleh overlap setiap layer tu, kita dapat tengok. Jadi pelabur pun sendiri, waktu dia masuk permohonan itu, dia nampaklah ke mana pergerakan arahnya. Jadi kita bila penilaian nak buat dan kita berkongsi maklumat itu dalam satu platform untuk kita ulas bersama, dia akan lebih menjimatkan masa dan lebih kelihatnya lebih luas. Dia memudahkan kita juga. Kita di UIC memainkan peranan sangat penting untuk melaksanakan program KFL. Sebabnya di UIC kita adalah pemudah cara ataupun frontliner yang memudah cara proses kerja Kulai Fastlink lah. So itu yang pertamanya. Yang keduanya, kita ni adalah penyelaras semua sekretariat yang ada di Kulai Fastlink berkaitan dengan penerimaan permohonan. Bermula daripada brief project sehingga kita bawa kepada permohonan rasmi melalui proses OAC 2.0 plus dan sehingga keluar keputusan penuh. Dan juga endorsement plan pun dia melalui pihak UIC. Bukan itu saja tuan, di peringkat UIC juga kita memainkan peranan, kita memantau juga projek-projek KFL bermula daripada penerimaan, kita pertimbangan permohonan, perjalanan pembinaan di tapak projek, kita akan pantau menggunakan satu kaedah yang kita share bersama dengan pihak
pemaju kita melalui Google Form. Dan kalau di peringkat pemantauan juga, kalau ada isu-isu yang timbul, contoh kelewatan memproses permohonan di peringkat SCJ, pelan utility, kelewatan memproses permohonan pelan TMB. So pihak WC kita akan memainkan peranan dengan memanggil semua jabatan teknikal dan membantu melancarkan lagi proses kerja itu. Macam mana kami mudahkan? Dari segi Kulai Faslin ni, ada satu cerita lah. Dia ada satu kawan saya ni, dia modify kereta. Jadi untuk Kulai Faslin ni kami buat stiker lah. Jadi stiker tu saya minta ditampal lah. Jadi dia tanya, ini Kulai Faslin apa? Saya stun. Saya macam mana nak explain Kulai Faslin kepada satu layman yang tak terlibat dengan bidang pembinaan atau bidang construction apa semua kan. Wah, itu datang ayat tu. Okey, ini Kulai Faslin lah. First you submit tu pelan cepat punya. Submit pelan cepat. Lulu cepat. Start kerja cepat. Lesen dapat cepat. Siap cepat. Operasi cepat. Ada 6 cepat. Itu yang kami pecahkan daripada cepat-cepat ni kepada dia punya proses tu. Apa perkara yang melambatkan satu-satu proses kelulusan pelan. Ini yang penting. Jadi kami tackle yang dari segi kelewatan, dari segi lulusan pelan ni. Yang pertamanya kami buat sistem project brief lah. Jadi sistem project brief ni kami develop daripada OEC 3.0 Plus punya sistem dipanggil pre-consult. Consultant ni bila dia buat proposal, pre-consult ni kan, dia buat proposal, dia kena pergi menghadap satu-satu agensi teknikal tau. Dan pre-consult ni isu dia ambil masa yang lama. Jadi kami study ni, kami buat sistem project brief. Jadi bila pemaju atau pelabur tu datang, kami suruh dia datang dengan konsultan sekali. Kami explain pada dia, kami dah ada standard format untuk buat project brief ni dengan sedarai SEMA. Contoh pun kami boleh bagilah. Okay, jadi dia balik, disediakan project brief ni. Project brief ni dia satu complete punya proposal tau. Okay, kami bagi dia dalam seminggu 2 minggu, dia balik, dia prepare project brief dia. Lepas tu bila dia datang balik, kami bawa dia punya proposal ni dalam satu mesyuarat pra-OEC. Jadi dibentang dalam pra-OEC ni, agensi teknikal dalaman ada. Jadi kalau ada apa-apa lagi yang berkaitan agensi teknikal dalaman ni, dia balik, dia buat amendment sikit. Seterusnya, kalau ada okey tu, kami bawa dia dalam mesyuarat OEC. Dia bentang dia punya project brief ni dalam mesyuarat OEC. Jadi sistem project brief ni, dia dapat selesaikan 90 hingga 95% daripada segi aspek teknikal tu. Terdapat beberapa impak yang kita lihat berlaku dan ianya mengembirakan kita lah. Yang paling utama adalah ia mengurangkan masa pembinaan bangunan. Tempoh pembinaan telah dikurangkan daripada 24 bulan kepada 14 bulan. Dan impak yang besar adalah peningkatan pelaburan lah. Sebagai contoh, jumlah pelaburan di Kulai telah meningkat kepada 40.7 bilion. Peningkatan sebanyak 171% sejak mula dilaksanakan. Selain daripada itu, kesan positif yang kita dapat rasai adalah peningkatan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Kita telah buat kajian dan dekat sini kita telah mencipta sebanyak 7,000 peluang pekerjaan, iaitu peningkatan sebanyak 112% atas peluang pekerjaan yang ada. Impak seterusnya adalah peningkatan hasil pihak berkuasa tempatan lah. Di Majlis Pembenaran Kulai sendiri, hasil kita meningkat. Suka saya nyatakan di sini bahawa sehingga April 2025, hasil kutipan di Majlis Pembenaran Kulai daripada projek KFL ini mencatatkan peningkatan dengan jumlah pelaburan mencecah 55.1 bilion. Hasil cukai harta kita pula adalah sebanyak 14 juta dan hasil bukan cukai sebanyak 39.6 juta. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kutipan adalah sebanyak 56.39 juta.
Kisah pembangunan ini mempunyai lapisannya dari peringkat persekutuan kepada negeri kepada pihak berkuasa tempatan, dan bercakap tentang MPKU sebagai PBT-nya merupakan jiran kepada SAC ataupun Senai Airport City, antara pemaju utama dalam kuasa swasta untuk merencana pembangunan yang pastinya berkaitan juga dengan KFL. Bagaimana kita meninjau KFL ini memberikan limpahan kesannya kepada SAC di sini. During the pandemic period in 2020 and 2021, several key investors from high-value anchor industries showed strong interest in expanding their facilities into Sanaa Airport City. Given their tight development timelines, it was essential to establish a streamlined and efficient approval process to support their investment. To address this, Sanaa Airport City, in collaboration with MPKU, took the initiative to explore and implement the Kulai Fastlane KFL concept to facilitate our investors to achieve their target development timeline. To date, Sanaa Airport City has successfully attracted 8 billion of investment, created over 28,000 job opportunities, and welcomed more than 160 investors, a clear testament to the Kulai Fastlane initiative effectiveness and impact. Peranan perunding yang dilantik ialah mengemukakan permohonan untuk pelan kebenaran merancang, pelan infrastruktur dan juga pelan pembangunan untuk sesebuah development. Dengan pelaksanaan Kulai Fastlane ni, pihak-pihak perunding yang dilantik itu boleh mengemukakan permohonan ini secara serentak untuk kelulusan. Kalau sebelum ini, proses kelulusan memakan masa 5 hingga 6 bulan, sekarang hanya memakan masa 2 bulan sahaja. Ini satu inisiatif yang bagi saya yang bagus, yang lama kami pihak perunding nantikan. Untuk makluman, sebelum ni proses ni mengambil jangka masa yang panjang, di mana setiap lapisan proses tu kita melalui kelulusan dan proses seterusnya. Manakala KFL ni dia sudah dipendekkan dan digabungkan daripada contoh sebagai 7 proses kepada satu proses yang digabungkan untuk satu kelulusan sahaja. So itu jangka masa yang daripada 24 bulan tadi kepada 14 bulan dipendekkan. Setiap pemaju mempunyai jangka masa pelaksanaan yang ditetapkan. Mengikut proses yang lama, kita perlu menasihati pemaju untuk memanjangkan tempoh pembinaan, di mana benda ni adalah berkaitan dengan proses kelulusan yang panjang. Dengan KFL ni, dengan pemaju yang melantik kami sebagai perunding, dengan jangka masa dan keperluan pembinaan yang mereka perlukan, kami immediately boleh implement dengan pemendekan masa permohonan. Sejumlah 2,718 ekar adalah keluasan land bank ataupun simpanan tanah yang ingin dimajukan di bawah bidang kuasa SAC sebagai Senai Airport City ini. Kalau anda berkunjung ke sini 2 tahun lalu, anda tak dapat lihat semua kemajuan ini. Semua ini dikecapi dalam tempoh 2 tahun, 24 bulan semenjak KFL. That was happened 2022. I think we bought this land from the MMC, the Senai Airport City Corporation. We know that traditionally, if you're going through a so-called normal road from a bare land to a building, it takes some time. Yes. But again, we need that land, we need that building fast because the opportunity here. So that's good. At the same time, Kulai Fastlane came out with this very good idea there to promote, to help us to speed up the completion of the building. Time is money. And in order to compete with others, I need the facility. I need to have the facility to serve the customer. And we are lucky enough, this Fastlane concept have been, I should say, is very successful. Definitely, I believe that this is a super good idea, should be implemented. Ya. Sebelum ini kita melihat bagaimana usaha reformasi di dalam yang dilaksanakan oleh MPKK di Kulim terbentuk dalam jenama E10. Kemudian ia dicontohi pula oleh MPKU di Kulai. Bayangkan usaha reformasi daripada PBT di utara turun sehingga ke selatan, dan kalau ia dicontohi oleh semua PBT yang lain, anda boleh bayangkan dampaknya, manfaat yang akan diterima oleh rakyat.
Okey, pengkirapan dan perluasan inisiatif KFL kepada Johor Superland yang sebelum ini juga dikenali sebagai KFL merupakan langkah strategik yang menunjukkan komitmen Kerajaan Negeri Johor dalam mempercepat transformasi perkhidmatan awam secara sistematik. Dan kejayaan ini bukan sahaja memberi manfaat kepada pelabur dan rakyat, malah dia juga memberi manfaat kepada rakyat melalui pengurangan kerenah birokrasi dan wajar dijadikan model untuk seluruh negeri. JSL seterusnya akan diperluas ke seluruh negeri Johor dan langkah ini juga selari dengan hala tuju kerajaan negeri dalam menarik pelaburan berkualiti, merangsang ekonomi daerah dan mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi sejajar dengan strategi Zon Ekonomi Khas Johor Singapura ataupun JSSEZ tadi. Dan sebagai zon tumpuan pelaburan serantau, JSSEZ memerlukan perkhidmatan kerajaan yang pantas, cekap dan mesra pelabur agar kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Namanya pun reformasi, tentu saja ia akan melibatkan banyak sektor, pemain industri, sektor awam dan juga orang perseorangan. Dan kerana itu kita harus sedar fungsi kita sebagai rakyat agar kita juga boleh menjadi ejen kepada perubahan negara yang lebih besar.